Biar betul hotel RM60 semalam ni. Puan. Ya? Maaf nak tanya, kat mana saya boleh dapat hotel serendah RM60 semalam? Inilah hotelnya, Hotel Place to Stay at the Mine. Boleh saya nak tahu lebih lanjut? Boleh? Jumpa masuk. Puan, yang serendah RM60 tu bilik yang mana? So inilah bilik yang serendah RM60 tu, bilik untuk satu orang satu malam. Macam mana ya? Kalau saya ada 2 orang macam mana? Ada bilik ke? So untuk 2 orang kita ada 3 jenis bilik pilihan, ada katil queen, katil 2 single dan katil queen bertingkap. Pelbagai. Boleh tengok dulu ke bilik sebelum Boleh. nak tempahan? Boleh. Biasanya waktu confirm ni banyak tempahan bilik kita terima. Ya ke? Jadi kena tempahan lah ni? Betul. Okey. Wah, besar bilik ni. Ya betul. Bilik ni besar sebab dia untuk 4 orang. Nama dia Twin Double Deluxe B. Okey. Ada tak bilik lain selain daripada bilik macam ni? Ada nama Twin Double Deluxe B, 1 katil queen, 2 katil single. Cantik, menarik. Ada bilik lain ke? Ada? Jom saya tunjukkan. Inilah bilik yang saya katakan tadi. Besar. Jadi tadi yang 4 orang. Kalau bilik ni berapa orang boleh muat, Puan? Okey, family suite ni boleh memuatkan untuk 5 orang. Okey. Jadi apa lagi fasiliti yang diberikan, Puan? Okey, antara fasiliti kita yang sediakan Wi-Fi, Smart TV untuk bilik family dan mineral water untuk staff kita punya student tetamu lah. Okey. Jadi ikutkan saya ni merupakan alumni UPM, Puan. Ada ke keistimewaan buat alumni? Okay, Alhamdulillah, alumni UPM kita akan beri 5%. Menarik. Manakala untuk ahli Kuputra, kita akan bagi 15%. Okey. Jadi untuk buat tempahan ni macam mana, Puan? Okey, untuk tempahan boleh hubungi kami ataupun WhatsApp. Selain itu, inilah bilik OKU yang disediakan. Jadi inilah bilik untuk OKU. Jadi apa lagi kemudahan yang disediakan untuk OKU ni? So, antaranya kemudahannya untuk toilet memudahkan pergerakan OKU. Dan bilik ini terletak di ground floor. Letak di ground floor. Betul. So, macam mana hotel kita? Menarik, Puan. InsyaAllah nanti saya buat tempahan, Puan. Jangan lupa hebat pada kawan. Ya, itu yang pasti. Nanti saya buat promosi dekat kawan-kawan. Terima kasih, Puan. Jumpa lagi. Sama.